Nice to see you. You know I need you. We went to a cobbler to get new kicks. He showed me plenty. I asked him nicely, do you have them in blue? AGM blue. Nice to see you. You know I need you to get around. Oh yeah, to make a dance. Nice to see you. You know I need you. Just give me one more chance. See you guys tomorrow. Oh yeah. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Alright guys, so plan pagi ni nothing much. Lag chill je. Matahari pun cantik kat sini Perlis. Aku selalu macam risau kan nak balik Perlis especially musim-musim hujan kan. Tapi Alhamdulillah daripada semalam ke hari ni memang tak hujan, cuaca lebih baik. Nak mandi-mandi semua, pack barang. Dan mak aku kata dia nak main sini untuk lepak-lepak kat sini lah kan. So tunggu dia sampai dan kita akan buat aktiviti apa-apa dekat sini. Ya, dalam pukul 10-11 tu kita akan check out. Lepas makan semua siap, kita akan check out. So I'll see you guys. Mandi dulu guys. Oh yeah, bye. So dah siap mandi, dah siap kemas-kemas barang, duduk barang dalam kereta dah. So plan pagi ni kita akan ke breakfast dulu, ke cafe semalam. Tengok makanan apa, jodoh apa yang mereka sediakan untuk breakfast di cafe yang sama semalam. Jom kita pergi makan dulu dan kemudian kita akan tengok apa yang boleh buat lagi kat sini. Kalau ada, kalau tak ada, it's a wrap. Okay, ni owner kepada glamping Gunung Medan. So terima kasih sis. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Insya-Allah. Baik-baik. Semua. Okay. Nama kena beritahu lagi. Mai kena kita awal sikit. Kena boleh arrange kita bila apa. Kita mai sebagai customer dengan review. Petang ni kita bagi ATV kat dia. Petang ni kita main ATV insya-Allah. Owner nak belanja. Alright. So terima kasih. Kita jumpa petang ni okey apa? Ya tak? 6 lah. Boleh insyaAllah. Apa lagi saya ada kontak staff ke apa? Kita metro ya? Saya meet ni. Oh, ada kontak dulu. Okey. Terima kasih banyak. Naim insyaAllah. Terima kasih banyak lah. Kita kenapa saya report petang ni insyaAllah. Okey banyak lah. Assalamualaikum. Oh yeah.
Alright guys, so kita akan bergerak naik ke atas balik. Sekarang juga pukul 6 petang. Kita akan naik ke atas balik untuk main ATV hari ni. Duduk belakang lah. Alright. Ni anak. Okey. Jangan. Ush, bayo. Alright guys, so kita dah sampai di glamping Gunung Medan balik untuk aktiviti petang ni. So untuk kos ATV untuk petang ni, perjalanan ni akan ambil masa dalam 30 minit dan dia punya jarak dia lebih kurang dalam 3 km. So kami akan naik dan ada seorang guide. So kita akan pergi ke beberapa tempat yang menarik. Guide tu akan bawa. So hampa nak tahu kami pergi mana? Jom kita tengok. Oh yeah. Ready ah? Yang ready? Ready. Oh yeah.
So kita berhenti kat mana sekarang ni? Kita berhenti dekat tempat craft tangan, kayu-kayu. Apa ni? Oh, dia nak buat ni. Dia boleh, kita nak apa? Kita boleh request, dia boleh buat. Macam ni ada yang dah. Dia boleh tulis lah. Ni RM4. Kalau 3, RM10. Ni fridge magnet. Kita ada chain. Nak hampa nak bentuk apa? Hampa nak Petak-petak, bulat. semua boleh. Ni comel. Kalau ni apa? Percuma tu boleh. Dia apa bagi tahu dia boleh buat. Faham. Banyak dia punya ni dah. Oh ni ada. Ni ada bisa buluh. Ni awak pernah main tak bisa buluh? Oh ni. Ha. Nah, boleh pilih kat Sekali lagi. Bisa bulu RM3 je. Okey. Ada semua ni. Saya pegang tadi lah tu. Yang duk lukis kat kayu tu siapa dia? Makcik lukis. Makcik juga? Oh, kreatif sungguh. Semua benda dia buat. Nguruk buat juga? Oi, banyak tu. Oh, bekam ada, nguruk ada kat. Oh. Oh, faham. Oh. Oh, ni ketak kat sini lah ni. Kat sini. Oh, dah bukanlah maksudnya yang kayu yang macam ni. Pakai kayu apa? Pakai kayu apa? Ada spesifik kayu ke? Kayu jati, ni kayu mahagani. Mana jati mana? Jati? Ni. Oh. Ni ketuk kepala hang. Jam tu. Tutup kepala jam. Oh. Ni kalau ni berapa ringgit? Ni kalau ni. Yang ni 25. 25. Oh. Murah-murah dia. Betul. Oh, kita nak ambil, kita nak bawa apa ni? Buah tangan apa ni? Bawa balik Putrajaya ni. Fish magnet. Lah nama. Kalau nak lukis sat je kan, tak lama kan? Saya pilih. Clear. Saya nak satu lah. Siapa yang buat? Anak duk tolong. Oh, yang ni kalau kita minta cik buat sendiri kan nak tolong dia? Oh, anak buat. Oh, dia yang buat. Faham. Mana? Oh, boleh. Allah, RM5. Gelang kayu RM5. Jatuh. Gelang kayu RM5. Yang ni pakai setui tapi yang paling kuat jati lah. Paling kuat, yang paling kayu paling kuat jati ke? Jati lah paling kuat. Oh. Mahagani. Ni pakai kayu setui ni. Setui. Pun setui juga. Oh. Boleh ah. Macam duduk kursi tinggi tu. Oh, dia tapi ada meja ni smart ni. Dalam perjalanan naik ATV tadi tu, kita akan singgah dekat rumah craft kat belakang ni. So dia akan jual lah hasil-hasil craft. Dia jual kicin-kicin untuk kenangan berbalik kan. And habis je dekat sini, kita akan meneruskan perjalanan kita balik ke tempat kita tadi tu, Gunung Medan tadi tu. So kat sini ada jual kicin, satu RM4, tiga RM10. Siapa-siapa yang naik ATV kat sini ataupun tak naik ATV pun, mailah ke sini. Mailah ke sini untuk kita membeli belah kat sini dan kita akan meneruskan perjalanan untuk ke tempat berikutnya. Right, let's go. Oh yeah. Hah? Astagfirullahaladzim. Ada garing. Nak tu dia? Rezeki. Kalau nak tu boleh. Sak ya? Gunung Medan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Adik. Alhamdulillah. Ambil. Mak. Bagi. Seorang satu. Oh, alhamdulillah ada gift pula Ada dah. gift. Ya Allah ya Tuhan. Tak apa. Terima kasih banyak. Tak apa. Terima kasih. Sama-sama. Nanti kami share lah gambar lah. Sama-sama. Ni
Pakcik ni kan buat video ni. Yang kitchen tu pak cik belanja. Yang tu besar tu cik belanja. Cik lah. Tunjuk kitchen. Nak buat video lah. Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, bang, terima kasih banyak mana? Allah Akbar. Allah Akbar. Okay, terima kasih banyak mana? ya. Okay, bang, jumpa lagi bang, insyaAllah. Jom. Alright guys, so kita dah settle aktiviti kita untuk hari ni. Itu saja video kita untuk kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang, insyaAllah. Terima kasih yang dah subscribe. Terima kasih yang dah support aku. I'll see you guys. Assalamualaikum guys. Oh yeah!